Kau kena dengar cakap aku. Tak semudah tu aku nak mengaku, Lina. Cik Sofia, Haris tu anak Datuk Muzaffar, seorang yang powerful dan influence ke sini. Dia boleh bantu you. Patangnya dua Haris pun tak ada. Ikan ayah dia. Sofia, kau tahu kan? Risiko kalau dorang seterang-terangnya involve dalam kes ni. That's why Datuk Muzaffar hire I untuk datang explainkan semua kepada you. Aku nak kau percaya. Tolonglah Sofia, kau percaya dekat aku dengan Mr. Tony. Aku tak bodoh, Lina. Aku tak bodoh. Kalau aku mengaku, jatuh hukum. Aku masuk penjara tak? Ya, betul. Memang kita tak boleh nak elak. Kau memang kena ikut. Kau kena lalui semua prosedur tu. Apa maksud kau ni? Dia macam ni. Sofia, please kau dengar cakap aku. Ayah Haris akan keluarkan kau dari penjara selepas hakim jatuh hukum. 1 week. Dalam tempoh seminggu, you akan bebas. Itu surat perjanjian. Kau cuma perlu mengaku je dekat depan hakim nanti.